Okay, take 2. Dalam kiraan 3, 1, 2. Okay, sini pun boleh. Oh tak. Okay, ajar juga nanti tau. Korang kan kenapa kita punya charge tu tinggi dengan rendah. Korang macam dulu je sangat nak buat gender. Lepas tu korang pun main tekan je tanpa support. Faham tak? Tanpa support tu means sebelum kau tekan gender tu, adakah kau punya content dah buat? Faham tak? So macam contoh nanti Iman akan ajar juga nanti tau. Korang dah macam 1 jam sebelum dah ada content naik. Korang masuk dekat kita ada editing apa tu, saya akan ajar strategi. Maksudnya baca data, macam mana nak tahu konten kita boleh FYP, kalau nak FYP apa dah buat, saya akan baca data and then buat sense and then buat. Sebab kebanyakan orang dia buat konten tapi setakat itu je, lepas tu tiba-tiba konten nak review tak tahu siapa kan, tiba-tiba konten drop engagement tak tahu kenapa. So kita ajar baca data. So esok kita akan cover live and then kita cover next. Semua live next sendiri kan. So kita akan sekarang JMB Max ni dia bukan kebergabungan dia dengan setting tu tak banyak, dia banyak kepada konten. Sebab tu kita punya algoritma sebenarnya last year dan this year banyak different. So di kali ni kan kecil ke besar. Mata yang saya besar sikit. Jadi 1, 2, 3. dia